Assalamualaikum. Welcome back to PRG Pod Ruang Gelap. Alright, ni episod yang ketiga. Terima kasih pada penonton-penonton di YT kita. Terima kasih yang subscribe. Thank you so much. Untuk penonton-penonton, semoga Allah mewahkan rezeki korang. Hari ini seperti biasa, saya Mail. Dan saya Iwan. Dan saya Boy. untuk episod ketiga ni Maghrib tadi lah, saya tak nak panjangkan cerita. Cuma kita tak jangkakan benda ni berlaku. Maghrib tadi, kawan kita Mael, saya tengah live kat luar rumah, dekat luar homestay kita. Tiba-tiba saya dapat jeritan daripada Wanted. Wanted beritahu Mael macam tiba-tiba macam menggoyangkan badan macam ni. Macam ni tapi kuat lagi. Kuat lagi. Dia memejamkan mata dia. Dia pejam mata dia. Dan dia bercakap sesuatu. Saya tak faham. Saya dah duduk dekat depan dia, kiri dia, kanan dia. Saya tak faham apa dia cakap. Time tu Abang Iwan tengah makan dengan family dia. Boy pula kebetulan memang nasib baik lah. Terima kasih terima kasih Allah kerana menjauhkan dia. Kebetulan dia keluar pergi kedai. Kebetulan. Memang Allah atur cantik. Sementara saya nak tunggu Abang Iwan datang, time tu ada saya, Gegat, Wanted dan Aim. So, Wanted yang bagi tahu dekat saya kejadian tersebut. Terus saya bergegas naik ke bilik. Saya dah tengok Mael bergerak macam ni dan bercakap sesuatu. Saya tak boleh nak jelaskan kat Abang Iwan sebab dia bercakap, saya tak tahu nak kata mentera bukan juga. Dia macam tu. Tapi tak tahu dia cakap apa. Sampailah satu keadaan, bila saya duduk kat depan dengan dia, saya tekan sikit dada dia, saya tekan sikit, dia nak terkeluar cakap sesuatu, tapi dia tarik balik. Dia macam tarik balik, dia tak nak lepaskan. Yang saya ingat dia kata, kita simpan barang dia. Yang sejelas saya, kita simpan barang dia, hanya dia sahaja yang boleh selesaikan. Saya tak faham maksud tu. Dia tu siapa? Saya tanya, dia tu siapa? Abang dengar dulu, nanti abang try tafsir. Boy bersama. Okay? Sebab time tu Abang Iwan tak ada. Kalau Abang Iwan ada dengan saya, senang. Dia saja yang boleh selesaikan. Saya cakap, siapa dia tu? Saya tanya Gegat. Gegat terapi ke depan sikit. Pun tak faham. Sampailah dia terkeluar satu benda. Kembalikan wafak aku ke ataupun disebut wafak tu jelas. Kembalikan. Jangan pandang aku macam tu. Bila dia mengatakan perkataan wafat, pulangkan. So kita orang terus mention benda yang kita dah putuskan. Lepas dia sebut perkataan tu, dia terus flat. Selepas dia pengsan, lepas dia sebut perkataan wafak tu, dia terus pengsan. Korang tengok dalam live kan? Korang tengok semua dalam live. Ada dekat 7,000 orang maghrib tadi. Terus saya ambil keputusan, saya suruh Wanted dan juga Aim pergi ke tempat mana kita tanam semula lokasi wafak dan juga keris tersebut. Maghrib tu juga diorang pergi ke sana. Diorang pula pergi dalam keadaan torchlight tak bawa handphone saja. So semasa diorang pergi ke sana berdua, Wanted bagi tahu masa tengah dikorek nak bawa keluar, wafak ni ada atas meja ni kan, kita dah bawa keluar. Okay, kita tanam depan korang hari tu. Ada satu suara garau yang macam marah dekat diorang berdua. Dan Wanted bagi tahu dua-dua barang tu dalam keadaan panas. Pegang panas. Saya bila Wanted cakap barang tu panas, sampai kat saya kat homestay. Better saya lock dulu. Okey, Abang Iwan pegang dulu sekejap kan. Pasal dia macam tertarik pula dengan benda tu.
Sampai saja kat homestay, saya pegang wafak tu sejuk. So maksudnya benda tu saya rasa benda tu diletakkan di tempat tak sepatutnya. Maksudnya dia tak sesuai diletakkan bersama. Saya rasa lah. Abang rasa pula macam mana, bang? Okay. Daripada first, sebelum kita buat pemutusan, kita buat medium, pada ketika yang mana Wanted dan Aim, di situ saja kita nampak dah seolah barang ni tidak serasi. Bukan pasangan dia yang sebetulnya. Masa tu kat sini lah. Yes, betul, kat sini juga. So, apa yang daripada Maghrib tadi yang kita dapat dengar daripada dia, that mean barang tu harus dipisahkan atau dipulangkan kembali. Dan bila dia menyebut barang itu adalah wafak. So pada pandangan saya, wafak itu bukan berpasangan dengan sembah mesem itulah. Mungkin kita jumpa dia orang memiliki dua barang ni, cuma bila dia dah bagi tahu apa yang disampaikan pada waktu maghrib tadi, maknanya barang ini bukan berpasangan. Barang ini berasingan tapi berada dekat dengan dua orang sahabat kita ni. Ada tak kena-mengena yang semalam punya explore dekat Tualang tu, ada tak kemungkinan apa yang Mak En nampak, dia kata barang tu yang kita tengok dekat rumah-rumah yang dia kata dia nampak rumah semua benda tu yang exactly tepat sebenarnya, Yes. ada tak sebenarnya kena-mengena dengan benda ni? Okey, kalau daripada sudut pandangan saya lah, apa yang diceritakan oleh Mael tentang keadaan mimpi dia, semalam kami melihat sendiri bahawa Mael tidak pernah sampai ke tempat yang kita berada semalam. Okey, yang kita tahu Mael hanya cuma sampai di simpang ketika kita nak pergi ke Pokok Buluh. Tapi semalam Mael boleh memberitahu ada sekian-sekian tempat dan ada pondok sekian. Jadi kita biarkan dia. Kita biarkan dia tu bukan nak bagi dia hanyut, tapi kita nak tengok apa sebenarnya yang dia cuba tunjukkan dalam mimpi dia, dan nak tengok benda yang dia lalui dalam mimpi tu apa sebenarnya yang sampaikan. Tapi bila penghujung dia saya tengok dalam keadaan Mael tidak dah tak kuat pada waktu berada di Pondok Merah. Jadi saya ambil keputusan dengan bosuan, kita tarik Mael keluar lah. Sebab dia lebih kepada untuk mengajak Mael mengambil semula barang itu. Dan mungkin apabila jadi waktu maghrib tadi, barang yang dikatakan itulah tadi, wafak tu, ataupun lebih sebelum ni dia kata, kenapa tutup. So, mungkin sebab kita putuskan barang tu, kita tanam sekali barang tu, dan mungkin dia tidak sesuai. Sebab mungkin dia belaga, sebab tu dia kenapa tutup. Saya cuba memikirkan juga apa yang terjadi sebelum dan apa yang kita dapat pada waktu maghrib tadi. So dari pandangan saya, benda tu memang tak boleh disatukan sebab dia belaga sifat dia. So daripada apa yang kita tahu dekat sini, di sini kita dah datang sebelum ni dan pernah buat medium, dan apa yang pengalaman saya berjumpa dengan kampung sebelah ni, dia orang tidak mengakui barang ini. Cuma kita ambil balik barang ni untuk kita cuba rungkai apa sebenarnya yang cuba disampaikan ketika maghrib tadi. Macam mana cara dia, itu yang saya minta pandangan ramai juga sahabat-sahabat perawat-perawat ataupun spiritual yang mungkin pernah melalui kaedah, mungkin dia pernah melalui fasa macam barang-barang ni yang berlaku pada kami. Okay boy, aku nak kau share pula boy. Kau punya tadi kau tengok dalam live, kau tengok live. Kau tengok kan apa yang berlaku tadi, kau sempat masuk kau tengok. Engkau masa tengok Mael, kau ada rasa apa-apa? Okay, Assalamualaikum semua. Sebelum tu, sebenarnya saya dapat rasa selepas waktu asar, saya rasa kawasan sekeliling rumah seperti ada yang sedang memerhati. Dan secara tak sengaja juga, saya keluar. Memang kebetulan lah. Disebabkan waktu asar tu saya rasa macam sesuatu benda sekeliling rumah tengah memerhati kita. Dan saya rasa seperti mana yang saya nampak dan saya lihat sebenarnya tak sesuai. Maksudnya tak sesuai? Saya rasa lah ini apa yang saya rasa. Kita buat pemutusan.
dan kita letakkan sekali. Seperti mana yang kalau Bos Wan ingat, Abang Wan ingat, Mail, kau jangan pandang aku macam tu. Kau teruskan cerita pandang kamera. Maksud saya senang. Mungkin barang tersebut tak sesuai ataupun bukan tempat asalnya. Cuma saya mengharapkan kalau boleh kita cuba habiskanlah ataupun tamatkan Wafa. Eh, Wafa. kejut aku. Main? Main. Main. Duduk ya. Tenang. Tenang, main. Main. Duduk, main. Main. Duduk, main. Bismillah. Main, duduk, main. Main. Dah, main. Dah. Duduk. Duduk ni. Memang tak boleh sebut lah benda tu. Kita elakkan sebut perkataan tu lah. Kita sebut W je lah. Kita sebut W je. Untuk mengelakkan dia triggered. Jadi malam ni, saya akan mulakan sesi explore yang pertama untuk tengok keadaan. Saya ingat untuk sesi yang kedua nanti kita akan mulakan, biasa kita akan mulakan explore. Tapi kali ni kita tukar. Kita akan mulakan dengan medium. Kemudian Abang Iwan akan kita minta untuk dia berhubung dengan ketua yang ada kat sini. Sebelum saya terlupa, saya nak beritahu kita berada kat laluan 3 beradik. Kami patah balik ke sini atas tujuan beranggapan yang mana semasa kita buat medium, hanya Semar Mesem, Chris tu saja yang respon. Kita tak sempat tanya pasal yang W tu. Okey. Betul bang? Betul. Sebab yang aktif malam tu cuma Chris. Dan kita ambil keputusan untuk putuskan pasal W tu sebab saya pun risau malam tu diorang di luar kawalan. Diorang berlaga sesama diorang sehingga kita terpaksa pisahkan dan kita nampak pada malam tu medium yang wanted lebih agresif. So kita lepaskan satu, kita biarkan satu. So mungkin malam ini adalah bahagian yang kita cuba cari balik di mana kita tak pernah ambil tahu pasal W tu. Kita rasakan benda tu sama. Tapi sebenarnya benda tu berbeza dan tidak sesuai bersama. So hari ni kita akan mulakan untuk sesi kedua untuk kita buat medium seperti mana pandangan daripada sahabat-sahabat kita dan juga daripada Alang cuba untuk cari satu jalan buat lagi sekali medium untuk kita sahihkan, untuk kita pastikan berkenaan dengan W tu. Benda tu bang, kita tukar kepada benda benda tu tu lah. Bila saya cakap benda tu korang faham lah, benda tu yang W tu lah. WAFAQ tu. Okay? Benda tu saya tukar, ganti nama dia. Sebab bila saya sebut W ke, ni dia terus pandang, dia terus trigger. Okay, jadi saya harap korang faham lah, penonton dekat YT ataupun dekat TikTok saya harap korang faham. Sekarang ni condition Mael, dia sedar, dia okey. Cuma sekarang ni dia dia macam mana? Benda tu masuk keluar. Dia macam transit lah. Dia macam sekejap dia okey, kan? Sekejap tiba-tiba dia macam macam ni lah. Satu macam ni. kesian dengan dia sebab emosi dia tak apa orang kata tak tenteram. Dia baru masih lagi dalam proses recovery. So benda ni masih lagi bermain dalam fikiran dia. That's why bila dia waktu di dalam keadaan separa sedar. Tapi dia sebenarnya dia masih lagi dalam kawalan diri dia. Betul. Dia dibelenggu oleh gangguan tu.
So saya harap pada penonton-penonton terutamanya Mael, okay, saya sarankan untuk korang support host korang, host masing-masing, dan juga saya harap korang boleh bantulah penonton-penonton yang ada dekat dalam live TikTok kita, dan yang mana dekat dalam ni setiap kali podcast yang kita lakukan ni akan ditayangkan semula di YT channel kita. So saya minta tolong untuk korang bantu subscribe YT channel kita di Boss Team Empire. Korang pergi kat YT korang, YouTube korang, search Boss Team Empire untuk bantu subscribe. Podcast ini akan sentiasa ada dalam tu. Episod semalam pun dah ada, kita dah post. Malam ni nanti lepas subuh baru kita upload. Alright? So saya tamatkan episod ketiga podcast kita pada malam ini yang bertempat di Laluan Tiga Beradik. Terima kasih penonton-penonton. Di YT kita tidak akan letakkan live explore. Live explore hanya terdapat di live TikTok Malaysia sahaja. Di live Boswan, Mael, Boy dan juga Bayuan. So siapa-siapa nak tengok, minta tolong share. Tengok dekat dalam live kita secara live. Kita tak buat recording. Untuk YT kita lebih fokus kepada podcast Penceritaan. yang mana mungkin ramai yang nak tahu ada terlepas tentang apa yang korang terlepas dari sudut podcast. Kita mula awal. Jadi tolong follow YT channel Boss Team Empire. Ramai-ramai mana yang belum follow, tolong saya minta bantuan korang follow, sebab korang yang akan memberikan kita peluang untuk adakan lagi podcast akan datang. Mael, ada apa-apa nak cakap? Say hi ke, Assalamualaikum ke? Assalamualaikum. Hai semua. Penat sangat dia. Okay. So kita boleh get ready untuk sesi explore yang pertama. Terima kasih untuk penonton-penonton di YT. Thank you so much. Semoga Allah mewahkan rezeki korang, panjang umur selalu. Thank you so much. Teruskan support Pod Ruang Gelap.